Episod 3. Bagaimana mengamalkan Dharma dalam kehidupan harian? Dalam kehidupan harian kita, banyak cabaran dan keputusan yang perlu kita buat. Oleh itu, sangat penting untuk kita memahami dan mengamalkan ajaran Dharma yang diajarkan oleh Buddha untuk hidup yang lebih bermakna dan penuh dengan kebahagiaan sejati. Dharma bukan sahaja untuk diamalkan dalam meditasi atau semasa kita bersembahyang, tetapi ia juga boleh diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita, dari hubungan dengan keluarga, rakan-rakan, pekerjaan, hingga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam episod ini, kita akan melihat bagaimana mengamalkan Dharma dalam kehidupan seharian dan bagaimana ia boleh membantu kita menjalani hidup dengan penuh kesedaran dan kebijaksanaan. 5 sila, iaitu latihan moral asas, mengikut ajaran Buddha. 1. Menghindari membunuh makhluk hidup. Menghormati kehidupan semua makhluk, tidak membunuh sama ada manusia atau haiwan. 2. Menghindari mencuri atau mengambil sesuatu tanpa izin. Menghormati hak milik orang lain. Tidak mencuri, menipu, atau mengambil apa-apa yang bukan milik kita. 3. Menghindari salah laku dalam hubungan seksual. Menjaga kesucian dan kesetiaan dalam hubungan. Tidak merosakkan rumah tangga orang lain atau melakukan zina. 4. Menghindari berkata bohong atau kata-kata yang menipu. Berkata benar, jujur, dan tidak memperdaya orang lain dengan dusta, fitnah, atau kata-kata kasar. 5. Menghindari pengambilan minuman keras atau bahan yang memabukkan. Menjaga kesedaran dan kewarasan fikiran. Tidak mengambil alkohol, dadah, atau apa sahaja yang menyebabkan hilang kawalan diri. Penjelasan ringkas ini bukan hanya tentang larangan, tetapi 5 sila ini adalah garis panduan asas untuk melatih diri supaya kehidupan kita menjadi lebih aman, bersih dari kezaliman, dan terhindar dari perbuatan buruk yang merosakkan diri sendiri dan orang lain. Jika dilanggar, perbuatan itu membawa karma buruk ada kesannya sama ada dalam kehidupan sekarang atau sehingga kehidupan akan datang. Namun, jika diamalkan dengan ikhlas, ia membawa kepada kebahagiaan, keyakinan diri, dan membina asas untuk kemajuan rohani. Ajaran ini boleh dirujuk dalam Kitab Dhammapada, Anguttara Nikaya dan Sutta Pitaka. 2. Mengamalkan meditasi atau samadhi. Mengawal pikiran dan emosi. Samadhi adalah konsentrasi atau meditasi yang membantu kita mengawal minda dan emosi. Dalam kehidupan harian, kita boleh mengamalkan meditasi dengan cara berikut. Meditasi secara berkala, meluangkan masa untuk duduk diam dan berfokus pada pernafasan. Ini dapat membantu menenangkan minda dan mengurangkan tekanan. Berfokus pada tindakan, setiap tindakan yang kita lakukan, seperti makan, berjalan, atau berbicara, hendaklah dilakukan dengan penuh perhatian dan kesedaran. Jangan biarkan minda kita terbang ke tempat lain. Mengawal kemarahan. Apabila emosi seperti kemarahan datang, kita dapat melatih diri untuk tidak memberi reaksi secara impulsif. Sebaliknya, kita dapat bernafas dalam-dalam dan membiarkan perasaan tersebut berlalu. Contoh, apabila berhadapan dengan situasi yang menguji kesabaran kita, seperti apabila kita dilayan dengan kasar, kita boleh berlatih untuk menarik nafas dan memberi ruang kepada diri kita untuk bertindak dengan tenang, bukannya terbawa-bawa oleh kemarahan. Soalan ini untuk anda.
Apakah langkah pertama yang perlu diambil apabila kita berasa marah? Bagaimana kita dapat meningkatkan keupayaan untuk fokus dalam setiap tugas harian? 3. Mengamalkan prajna. Kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Prajna adalah kebijaksanaan yang membantu kita membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Ia melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sifat kehidupan dan mengenali kebenaran sejati tentang dunia. Mengenal sifat kehidupan, kita perlu memahami bahawa segala-galanya adalah sementara, termasuk kebahagiaan dan kesedihan. Dengan memahami ini, kita dapat menerima segala peristiwa hidup dengan hati yang lebih tenang. Berkata dengan kebijaksanaan. Setiap kata yang kita ucapkan haruslah membawa manfaat dan tidak merosakkan hubungan dengan orang lain. Mengelakkan daripada bercakap secara sembarangan atau menyakitkan hati orang lain, bertindak dengan kesedaran. Sebelum kita membuat sebarang keputusan, kita harus berfikir dengan teliti tentang akibatnya. Mengambil masa untuk berfikir sebelum bertindak adalah cara untuk mengamalkan kebijaksanaan dalam kehidupan harian. Contoh, jika kita ditawarkan peluang perniagaan yang menguntungkan tetapi melibatkan tindakan yang tidak jujur, kebijaksanaan Buddha mengajar kita untuk menilai dan memilih jalan yang lebih beretika, walaupun ia mungkin kurang menguntungkan. Soalan ini untuk anda. Bagaimana kita boleh menggunakan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan seharian? Mengapa penting untuk mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan kita? 4. Mengamalkan kasih sayang dan belas kasihan. Kasih sayang, mita, dan belas kasihan, karuna, adalah dua nilai penting dalam ajaran Buddha yang harus diterapkan dalam kehidupan harian. Mengamalkan kasih sayang dan belas kasihan bukan hanya untuk orang yang kita kenal, tetapi juga untuk semua makhluk hidup. Kasih sayang terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri adalah langkah pertama untuk dapat memberi kasih sayang kepada orang lain. Belas kasihan terhadap orang lain. Membantu mereka yang memerlukan, mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan memahami penderitaan mereka. Kasih sayang tanpa syarat, mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah ajaran yang diajarkan Buddha sebagai cara untuk hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Contoh, seorang jiran yang selalu membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, menunjukkan kasih sayang yang murni dan memberi contoh yang baik kepada komuniti. Soalan untuk anda. Bagaimana kita dapat mengamalkan kasih sayang kepada orang lain dalam kehidupan harian? Apakah cabaran yang kita hadapi ketika berusaha mengasihi orang lain tanpa mengharapkan balasan? Kesimpulan, mengamalkan Dharma dalam kehidupan harian adalah tentang membawa ajaran Buddha ke dalam setiap tindakan kita. Dengan mengamalkan sila, samadhi, prajna, kasih sayang, dan belas kasihan, kita bukan sahaja dapat mengatasi cabaran hidup dengan lebih baik, tetapi juga menjadi lebih tenang dan bahagia. Dharma bukan hanya untuk diamalkan dalam meditasi, tetapi untuk diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengamalkan Dharma akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Penutupan. Jadi sahabat semua, kehidupan kita ini bukan sahaja mencari rezeki dan kesenangan dunia. Tetapi lebih penting adalah hidup dengan penuh tanggungjawab dan menjaga moral diri mengikut ajaran Dharma. Kebaikan dan keburukan semuanya datang dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita amalkan Dharma dengan betul, hidup kita akan jadi lebih tenang,
bahagia dan dihormati. Harta boleh habis, jawatan boleh hilang, tapi kebaikan dan nama baik akan kekal sampai bila-bila. Terima kasih kerana mendengar sampai habis. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Jangan lupa ikuti saluran ini untuk sambungan episod-episod yang akan datang. Semoga semua hidup bahagia dan maju dalam Dharma.